Kalau Petros berjaya dalam tuntutan mereka dan Petronas kalah dalam hal ini, maka saya yakin negeri-negeri yang ada minyak macam Kelantan dan Terengganu pasti akan ikut sama menurut jejak langkah Petros sebab dah ada presiden kan. Sudah tentulah benda ini akan jadi macam satu domino yang lama kelamaan Petronas ini mungkin akan dapat lesen untuk menghindarkan saja, bukan untuk cari gali lagi dah. Dan jika benda itu berlaku, satu gatekeeper besar dalam ekonomi negara kita ini akan terjejas dengan teruk secara asasnya. Bila pendapatan Petronas ni berkurang, itu yang dia terpaksa cari duit daripada benda lain, naikkan cukai itu, naikkan harga diesel, naikkan harga itu dan kos sara hidup kita tinggi. Sekarang ini India dan Pakistan berada dalam keadaan tegang. Kita harap tidak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, dua negara itu adalah pengekspor beras ke Malaysia. India beras putih tambah mati, Pakistan basmati. Itu dia akan memberi kesan. Sebab itulah dalam food security ini kita kena bekerjasama dengan banyak negara. Antaranya Vietnam, Thailand, Kampuchea di antara pembekal-pembekal beras kepada kita. Di samping usaha berterusan untuk mencukupkan beras di Malaysia ini. Salah satu yang Baginda Sultan Perak meresmikan pada hari ini iaitu benih sah. Sekarang tak ada masalah lagi. Yang saya sebut tadi, kalau berlaku peperangan, maka kita kena berusaha lah, kita lihatlah keadaan. Dan saya berkeyakinan kedua-dua pihak pun tidak mau berperang. Dan sekarang Rusia, Iran memainkan peranan sebagai orang tengah lah. Kita boleh rundingkan lagi dengan Vietnam, Thailand dan Kampuchea untuk peningkatan. Sebab Kampuchea dia banyak berlebihan beras dan padi. Saya pun dah buat lawatan ke Kampuchea dan kita menyebut kalau ada syarikat-syarikat swasta pun kalau mampu untuk membuka misalnya kilang padi, kilang beras di Kampuchea. Sebab mereka mengalu-ngalukan. Sebab beras mereka berlebihan. Negeri Kasino Malaides memang sangat bergantung pada beras impor. Produksi beras lokal di negeri kaum Melayu palsu ini hanya memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan seluruh rakyat Malaysia. Menteri Pertanian Malaysia pun cemas setelah terjadi perang antara India dan Pakistan, sebab Malaysia adalah pengimpor beras dari kedua negara tersebut. Urusan beras mungkin bisa diselesaikan dengan mencari sumber dari negara lain, seperti Vietnam atau Kamboja. Tapi ada satu masalah lagi yang dihadapi negeri kaum Melayu palsu tersebut, yakni masalah Petronas. Rupanya penyerahan pengelolaan minyak dan gas di Sarawak oleh Petronas ke Petros belum tuntas. Sarawak pun menuduh anak perusahaan Petronas beroperasi secara haram di wilayahnya. Kemelut tersebut juga menyebabkan investor besar lari dari Malaysia. Yang jelas, pendapatan Petronas akan menurun tajam karena Sarawak sangat agresif menuntut haknya. Dan berikut ini adalah dampak buruk yang akan terjadi. Petronas ialah syarikat minyak milik Kerajaan Persekutuan ditubuhkan pada tahun 1974 di bawah Akta Pembangunan Petroleum ataupun PDA. Semua hasil minyak dan gas dalam negara, which is macam Terengganu, Kelantan, Sarawak dan sebagainya, semua berada di bawah kuasa Petronas inilah secara total. Tetapi pada tahun 2017, Kerajaan Negeri Sarawak telah menubuhkan Petros, iaitu syarikat minyak milik Kerajaan Sarawak tersendiri. Di mana Petros ini secara asasnya kata, minyak dengan gas kat Sarawak ini patutnya milik Sarawak lah, kan milik kita orang lah. Sebab Sarawak kan ada undang-undang sendiri, ada autonomi sendiri. So, kenapa nak bagi kat Petronas pula? So, di sinilah berlakunya berlaga angin antara Petronas dan juga Petros ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itu cuma backstory saja. Apa sebenarnya punca pertelingkahan antara Petros dan juga Petronas ini? Petros sekarang kata Petronas menceroboh sebab Petronas Cari Gali didakwa beroperasi tanpa lesen yang sah di terminal minyak mentah Miri, di mana Petros telah pun memberikan notis meminta Petronas keluarkan lesen ataupun tindakan undang-undang akan diambil ke atas Petronas. Dan dalam masa yang sama juga, Petros juga dah saman Petronas. Apa isunya? Isu jaminan bank dalam urusan bekalan gas bernilai 7.96 juta ringgit Malaysia
Ini bukan cerita main-main bang. Jadi bila semua ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sinilah power struggle sebenar bermula. Dan semua ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas semangat MA63, Perjanjian Malaysia 1963 yang masih lagi menjadi hantu dalam bilik bila kita bercakap pasal kuasa negeri menentang kuasa persekutuan. Sebab kita semua tahu antara benda yang konon-konon diperjuangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini ialah MA63. Tetapi nampak gayanya MA63 tu macam dah makan tuan sebenarnya. Jadi bila dua pihak besar ini bergaduh, siapa yang rugi dalam hal ini? Of course kita tuan-tuan sekalian, negara kita yang rugi. Kenapa? Okey, kita dengar Baru-baru ini, syarikat gergasi dari US iaitu ConocoPhillips telah menarik diri daripada projek minyak dekat Sarawak bernilai 13.7 bilion ringgit. Katanya ada ketidaktentuan dalam hal Petronas dengan versus Petros ini dan sebagainya lah. Di mana semua ini memungkinkan selepas ini pelabur akan lari. Bila pelabur lari, projek akan tergendala, ekonomi akan tergugat. Dan siapa yang akan rasa efek terhadap semua ini tuan-tuan sekalian? Of course kita. Sebab bila projek dah tak ada, bila ekonomi kita tergugat dan sebagainya, lama-kelamaan ekonomi kita sendiri secara domestik akan ganggu. Bila ekonomi kita ganggu, peluang pekerjaan, kos hidup macam-macam lagi akan efek. Tetapi itulah, dalam masa yang sama juga kita tahu apakah komen Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata jangan risau. Dia yakin isu ini boleh diselesaikan secara baik. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia minta semua pihak bertenang dan jangan keluarkan kenyataan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Tetapi macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda itu is easier said than done. Sebab kita semua tahu sekarang ini Sarawak memang betul-betul agresif hendak menuntut kembali segala hak mereka yang mereka kata selama ini telah disakau oleh persekutuan secara langsung ataupun tidak. Seandainya kalau Petros berjaya dalam tuntutan mereka dan Petronas kalah dalam hal ini, maka saya yakin negeri-negeri yang ada minyak macam Kelantan dan Terengganu pasti akan ikut sama menurut jejak langkah Petros sebab dah ada presiden kan. Macam baru-baru ini pun Terengganu dah mula memantapkan kembali EPIC, iaitu syarikat minyak milik kerajaan negeri Terengganu. Seandainya kalau Sarawak berjaya dengan hal Petros ini, sudah tentulah benda ini akan jadi macam satu domino yang akan menyebabkan Petronas ini makin lama makin tunggang terbalik. Lama kelamaan, Petronas ini mungkin akan dapat lesen untuk menghindarkan saja, bukan untuk cari gali lagi dah. Dan jika benda itu berlaku, satu gatekeeper besar dalam ekonomi negara kita ini akan terjejas dengan teruk secara asasnya. Sebab ini melibatkan duit perbelanjaan kerajaan yang besar tuan-tuan. So antara sumber utama pendapatan kerajaan adalah Petronas. Petronas menyumbang berpuluh-puluh bilion setiap tahun melalui dividen yang dibayar, cukai dan bukan cukai dan dividen kepada kerajaan. Dan duit inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk belanja. Kalau duit ini berkurangan, ini menjadi masalah kepada Perdana Menteri dan parti dia ataupun kerajaan untuk berbelanja. So, bila pendapatan Petronas ni berkurang, itu yang dia terpaksa cari duit daripada benda lain. Naikkan cukai itu, naikkan harga diesel, naikkan harga itu. Dan kos sara hidup kita tinggi. Dan kegagalan dia deal dengan Petros dengan Sarawak ini lagi menerukkan lagi keadaan. So, untuk dia dapat pendapatan balik, apa benda lagi dia nak naikkan ini? Tuan-tuan? So, sebab itu, bila pendapatan Petronas daripada Sarawak ini berkurang, kalau tanya Petronas, of course lah. Macam mana nak kekalkan pembayaran dividen kepada kerajaan atau nak maintain duit ini? Petronas sekarang ni ada macam-macam isu lah. Sampai apa orang kata syarikat-syarikat besar ConocoPhillips pun dah lari dah keluar daripada Sarawak sebab benda ini dia pun tak mau masuk. Dia tengok, dia kaji isu ini mungkin Anwar pun, Perdana Menteri pun tak boleh nak selesai, baik dia belah je lah. Ini yang sekarang ni berlaku. Itulah masalah Petronas dan Petros di negeri Kasino Malai Des. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.